Alah, kan best kalau kapal kecil ni boleh terapung atas air. Itulah tu, asyik tenggelam je. Angka tu nak kena lipat banyak kali. Aku nak cuba juga main kapal ni atas laut. Lagipun lagi luas. Boleh main puas. Kan? Betul-betul. Korang tengah buat apa ni? Kita orang tengah main origami kapal ni. Tapi tak boleh nak terapung macam kapal lain. Korang pernah dengar tak pasal kapal jong? Kapal jong tu apa? Mari aku kenalkan pasal kapal jong. Bayangkan anda berdiri di tepi pantai Johor dan melihat beberapa perahu kecil yang kelihatan seperti permainan kanak-kanak. Sedangkan sebenarnya ia merupakan jong, warisan maritim Nusantara yang mempunyai sejarah panjang. Jauh sebelum menjadi permainan, jong ialah kapal dagang migrasi yang menguasai perdagangan serantau dengan teknologi pembinaan tanpa paku serta menghubungkan pelabuhan Jawa, Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Kehebatan pelayarannya menjadikan jong lambang kekuatan ekonomi, teknologi dan identiti tamadun maritim Melayu, mengekalkan ilmu pelayaran seperti imbangan, sudut layar dan bacaan angin. Perubahan ini membuktikan bahawa jong terus hidup sebagai kesinambungan warisan maritim dalam bentuk yang baharu. Dibuat untuk apabila musim-musim angin monsun, diorang tak boleh pergi laut. Jadi dia buatkan satu pertandingan untuk permainan jong ni. Jadi apabila musim monsun tu dia tak boleh ke laut, dia ada acara sukan pantai lah. Jelaslah bahawa permainan jong tercipta hasil daripada kreativiti masyarakat pesisir ketika musim monsun. Walaupun bentuknya berubah daripada kapal dagang kepada permainan, ilmu pelayaran dan kemahiran maritim tetap dikekalkan sebagai warisan turun-temurun. Jong bergerak sepenuhnya menggunakan kuasa angin melalui reka bentuk badan, layar, kemudi dan pemberat tanpa dikawal oleh seorang nahkoda. Kejayaannya bergantung kepada kemahiran pembuat dan pemain pembaca arah angin, arus serta keadaan cuaca yang tepat. Oleh itu, jong bukan sekadar permainan tetapi juga medium untuk mengekalkan ilmu maritim kepada generasi seterusnya. Jong E ni yang 20 inci ni kita bagi untuk kanak-kanak aja. Umur 12 tahun ke bawah, kasih dia main. Sebab apa? Inilah yang dikatakan untuk kita nak bagikan kesinambungan tadi. Supaya jong ini dapat dikenalkan lebih luas. Daripada penjelasan tersebut, usaha memelihara seni jong bukan sahaja dilakukan melalui pertandingan, malah turut diteruskan melalui proses pembuatannya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Setiap jong dihasilkan dengan teliti menggunakan kemahiran, pengalaman dan pengetahuan tradisional yang masih dipraktikkan sehingga hari ini. Proses pembinaan inilah yang memastikan keaslian, reka bentuk serta fungsi jong terus dikekalkan sebagai warisan maritim Johor. Untuk memahami keunikan warisan ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana sebuah jong dihasilkan daripada peringkat awal sehingga siap digunakan. Seterusnya, mari kita ikut proses pembuatan jong yang menjadi asas kepada kelangsungan warisan ini. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah jong tradisional dihasilkan? Sebenarnya, jong bukan sekadar permainan masyarakat pesisir Johor, malah merupakan warisan hidup yang masih dipelihara, terutamanya di Pulau Tanjung Surat dan Tanjung Piai. Menariknya, proses pembuatannya memerlukan kemahiran pertukangan yang tinggi dan boleh mengambil masa beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung pada saiz serta kerumitan hiasannya. Kayu yang digunakan ialah kayu pulai kerana sifatnya yang ringan dan sesuai untuk menghasilkan jong yang mampu terapung dengan baik. Kayu ini dipilih dan dibentuk mengikut formula nisbah tradisional, manakala jong pula terbahagi kepada 5 kategori saiz mengikut kegunaannya dalam pertandingan. Jadi, macam mana proses pembuatannya bermula? Tukang akan masuk ke dalam hutan untuk mencari pokok dan menebang kayu pulai sebelum dipotong menjadi bongkah dan dibawa ke bengkel. Bongkah kayu ini kemudiannya dibentuk mengikut saiz dan kreativiti tukang. Menurut Tuan Haji Lazim, sebatang pokok kayu pulai boleh menghasilkan kira-kira 5 buah jong bersaiz 50 inci. Selepas bentuk asas siap, badan dan tudung jong dibelah serta dikosongkan menggunakan pahat dan pisau cuci. Sebelum dijemur bagi mengurangkan beratnya. Bahagian lain seperti sauk, jong rumah katil dan ganda katil
juga dibentuk dan dijemur sebelum badan jong diuji sama ada mampu terapung dengan baik di atas air. Selepas itu, semua komponen akan dicantumkan menggunakan gam kuat sebelum digosok sehingga licin dan dicat mengikut kreativiti pembuatnya. Bukan itu sahaja, kain layar juga perlu dijahit menggunakan kain nylon atau polyester. Menurut Tuan Haji Lazim, proses menghasilkan layar boleh mengambil masa sehingga 2 hari kerana memerlukan jahitan yang sangat teliti. Daripada proses ini, jelaslah bahawa menghasilkan sebuah jong bukanlah suatu yang mudah. Sebaliknya, memerlukan kesabaran, kemahiran dan pengalaman. Apabila semuanya siap, setiap komponen akan dipasang menjadi sebuah jong yang lengkap dan sedia dilayarkan. Kain layar dipasang pada tiang layar, manakala tali daman dan tali suai diikat bagi memastikan layar berfungsi dengan baik. Menariknya, permainan jong pernah hilang sekitar tahun 1990-an di Tanjung Surat sebelum dihidupkan semula pada tahun 2000. Kini terdapat kira-kira 30 orang tukang jong di Pulau Surat yang masih mahir menghasilkan jong secara menyeluruh sekaligus memastikan warisan ini terus dipelihara. Jelaslah bahawa jong bukan sekadar tinggalan sejarah tetapi warisan yang masih hidup dan wajar terus dipelihara. Malah, usaha memartabatkan seni pembuatan jong turut mendapat perhatian kejora dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia sebagai warisan budaya penting Johor. Harapannya, melalui pelancongan warisan, sokongan masyarakat dan kajian akademik warisan jong akan terus berlayar merentasi zaman dan kekal menjadi kebanggaan negeri Johor untuk generasi akan datang. Apabila kita melihat cara penduduk kampung memandang permainan jong ini, mereka sebenarnya menganggap kapal kecil ini sebagai satu warisan tradisi yang sangat bernilai untuk masa depan anak-anak mereka. Penduduk tempatan percaya perlombaan kapal kecil ini bukan sekadar permainan kosong di tepi pantai, tetapi merupakan satu cara pendidikan awal yang sangat baik untuk membentuk peribadi golongan muda. Melalui permainan ini, kanak-kanak dan pelajar sekolah dapat belajar nilai disiplin yang tinggi, melatih sifat sabar semasa mengawal perahu di air, memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan, serta menghargai keindahan alam semula jadi. Walau bagaimanapun, masyarakat di kawasan ini mula berasa risau dan bimbang kerana anak-anak muda zaman sekarang dilihat semakin kurang berminat untuk mempelajari seni membuat jong. Mengikut pandangan orang-orang kampung, perkara ini berlaku kerana tiada kelas khas atau bengkel latihan yang tetap untuk mengajar mereka cara bertukang di kawasan tempat tinggal mereka. Selain daripada masalah kurang pendedahan, orang kampung juga mengakui bahawa seni membuat bot tradisional ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk dipelajari secara sendirian. Proses untuk menyiapkan sebuah kapal jong memerlukan kemahiran tangan yang sangat teliti, bermula daripada pemilihan jenis kayu yang sesuai sehinggalah kepada cara mengira imbangan badan bot dan sudut kain layar supaya bot boleh meluncur dengan laju dan tegak di atas air laut. Cabaran untuk menurunkan ilmu ini adalah lebih sukar buat penduduk kampung kerana kedudukan geografi mereka yang tinggal di kawasan pulau yang agak jauh dari kemudahan bandar. Keadaan ini menjadi semakin parah apabila kedatangan zaman teknologi digital menyebabkan fikiran anak-anak muda berubah di mana mereka lebih suka meluangkan masa dengan gadget dan hiburan moden berbanding bermain sukan tradisi. Walaupun begitu, penduduk kampung tetap berfikiran positif dan yakin warisan jong ini boleh dihidupkan semula jika ada promosi baharu yang lebih menarik dan sesuai dengan minat generasi muda hari ini. Contoh kalau you pergi Kota Tinggi, dia orang kalau tanya jong, ramai yang mungkin tak tahu. So, you kena buat something yang sesuatu hebahan tentang jong, kesedaran tentang jong tu lah. Mungkin dari segi bila ada event ataupun ada acara-acara yang melibatkan komuniti kampung ataupun desa, kita bawakan jong tu ke sekitar kawasan bandar tu. Kata-kata daripada pihak museum itu menunjukkan keadaan sebenar yang berlaku sekarang, iaitu pentingnya untuk membawa permainan jong ini keluar dari kawasan kampung ke sisi pantai dan memperkenalkannya ke kawasan bandar melalui acara keramaian supaya orang ramai tahu tentang kewujudannya. Pendapat pakar ini menyedarkan komuniti bahawa walaupun jong sering disebut
dalam berita TV sebagai kisah permainan tradisi Nusantara yang hebat, realitinya masih ramai masyarakat luar yang tidak mengenali permainan ini. Oleh itu, bersama-sama dengan usaha membuat publicity di bandar, fakta sejarah tentang Jong juga mestilah betul dan tepat supaya cerita yang disampaikan kepada orang ramai tidak salah. Baru-baru ini, pengkaji budaya ada membincangkan isu tentang kesahihan sejarah Jong, di mana ada pendapat mengatakan gambar kapal yang digunakan dalam kajian sebelum ini kurang tepat dengan rupa asal Jong Melayu. Masalah kekeliruan sejarah ini perlu diselesaikan segera kerana jika dibiarkan, ia akan menyukarkan pemandu pelancong untuk memberi maklumat yang betul kepada pelancong asing. Bagi menjayakan cadangan untuk membawa Jong ke kawasan bandar, langkah seterusnya yang perlu dibuat adalah mengadakan program lawatan pameran secara terus ke sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Usaha ini boleh dilakukan dengan menyediakan ruang pameran bergerak dan memberikan risalah pengenalan tentang Jong kepada murid-murid sekolah supaya mereka boleh melihat dan menyentuh sendiri bot mini ini. Langkah ini juga baik untuk menunjukkan kepada pelajar bahawa sukan bot Jong ini sebenarnya bukan permainan kampung biasa, tetapi merupakan warisan maritim yang turut dimainkan dan dikongsi bersama oleh komuniti di negara jiran. Pada masa yang sama, rancangan promosi ini boleh digabungkan dengan aktiviti pelancongan seperti mengadakan festival pertandingan Jong yang besar di tepi pantai sambil membuka gerai jualan kapal Jong sebagai kraft tangan. Duit yang diperoleh daripada hasil jualan kepada pelancong itu ianya boleh digunakan semula oleh pembuat bot untuk membeli bahan mentah sekaligus membantu mereka menjana pendapatan harian dan memastikan seni ini terus hidup. Jong mempunyai potensi besar untuk diangkat sebagai tarikan pelancongan budaya di Johor kerana keunikannya sebagai warisan maritim Melayu yang mencerminkan sejarah, kreativiti dan kemahiran pembinaan kapal masyarakat terdahulu. Dengan promosi yang lebih meluas dan penganjuran festival secara berkala, warisan ini mampu menarik pelancong domestik serta antarabangsa. Bagi memastikan warisan Jong terus dipelihara, kerjasama antara masyarakat, institusi pendidikan dan agensi pelancongan perlu diperkukuhkan. Bengkel pembuatan mini Jong, program komuniti dan aktiviti di sekolah atau pusat kebudayaan dapat menarik minat generasi muda serta memastikan warisan ini terus diwarisi. Selain itu, sekolah dan universiti boleh menganjurkan lawatan akademik serta program pelancongan pendidikan berkaitan sejarah Jong dan warisan maritim Melayu. Promosi melalui media sosial, video dokumentari serta platform seperti TikTok dan YouTube juga dapat meningkatkan kesedaran dan menarik minat pelancong. Pertandingan Jong tahunan boleh diperkasakan sebagai produk pelancongan budaya dengan digabungkan bersama persembahan kebudayaan Melayu, jualan makanan tradisional dan pameran kraft tangan. Penglibatan komuniti setempat sebagai tenaga pengajar atau pemandu pelancong turut membantu memelihara identiti budaya dan menjadikan warisan Jong lebih lestari. Pertama sekali, sebab kalau kita nak anjurkan di peringkat negeri, sebab negeri lain tak ada untuk membuat Jong ni. Sekarang ni Jong yang ada ni hanyalah di negeri Johor saja. Negeri-negeri lain belum ada lagi. Okey, di Johor pun ada 2 daerah saja yang ada Jong. Okey, yang pertama daerah Kota Tinggi kita sini, dan yang kedua di daerah Pontian. Jelas bahawa cabaran kewangan dan kekurangan tenaga mahir merupakan 2 isu utama yang menghalang perkembangan Jong sebagai tarikan pelancongan yang lebih besar. Kekurangan dana menyebabkan skala penganjuran pertandingan Jong terhad dan tidak mampu menarik perhatian yang lebih luas daripada pelancong luar negara. Hal ini turut diburukkan lagi dengan penghakisan bilangan pengukir dan pembuat Jong yang berpengalaman sekaligus mengancam kesinambungan warisan pembuatan Jong dalam jangka waktu panjang. Oleh itu, sokongan kewangan dan program pemindahan kemahiran pada generasi muda amat diperlukan bagi memastikan warisan Jong tidak pupus di telan zaman. Memperkasakan warisan-warisan budaya, terutamanya permainan-permainan tradisi. Usahalah. Kita memang perlu banyak usaha-usaha yang melibatkan banyak pihak dalam memastikan pemeliharaan warisan seperti Jong terus dikekalkan. Langkah menggabungkan pertandingan Jong dengan festival budaya yang lebih besar dilihat sebagai strategi yang berkesan untuk meluaskan jangkauan dan menarik lebih ramai pengunjung.
Pendekatan ini bukan sahaja dapat meningkatkan pendedahan jong kepada orang ramai, malah turut membuka peluang untuk menarik minat pelancong domestik dan antarabangsa secara serentak. Sokongan padu daripada pihak kerajaan dan sektor swasta dalam aspek pembiayaan dan promosi juga amat penting bagi memastikan jong dapat diangkat ke pentas yang lebih besar. Dengan kerjasama semua pihak, jong berpotensi sebagai salah satu produk pelancongan budaya yang dikenali dan dibanggakan bukan sahaja di Johor, malah di seluruh Malaysia. Oh, sekarang baru aku faham kenapa jong ni penting untuk warisan budaya Melayu. Kalau warisan ni tak dipelihara, generasi muda tak akan kenal sejarah sendiri. Jadi, semua pihak kena bekerjasama untuk lindungi warisan tradisional ini. Warisan budaya bukan sekadar sejarah, tapi identiti budaya kita. Warisan budaya perlu dipelihara dengan generasi akan datang. Korang tengah buat apa ni? Sama. Keputusan adalah... Apa ni? Apa ni? Akibat Azil Azim menyidai. Jangan. Jangan terkejut tau. Tak payahlah.